Mini garden mudah buat. Rumah cantik, hati pun kuat. Hai semua, nak ada mini garden di rumah tapi tak tahu nak mula macam mana? Jangan risau, hari ini saya akan tunjukkan cara paling mudah untuk buat sendiri. Yang pertama, sukulent. Tanaman kecil ni sangat tahan lasak dan sesuai untuk beginner tau. Akak hanya perlu siram sebulan sekali sahaja. Yang kedua, herba segar. Tanam herba seperti pudina ataupun basil. Selain cantik, akak pun bolehlah guna untuk masakan dekat rumah. Yang paling bagus, gunakan bekas kita semula. Mudah kan? Dan yang ketiga, tanaman gantung. Cuba guna pokok duit-duit ataupun money plant. Letakkan di pasu gantung untuk jimatkan ruang dan tingkatkan nilai dekorasi dalam rumah kakak dengan abang. Tips tanaman yang saya nak share dengan akak adalah yang pertama, gunakan pasu kecil yang warna-warni dan pastikan ada lubang salinan. Yang kedua, susun tanaman ikut keperluan cahaya. Contoh macam sukulent perlu di tempat yang cerah. Tapi kalau untuk pokok herba, di kawasan yang berteduh. Yang ketiga, kita semula semua bekas lama akak untuk tanaman unik seperti botol dan juga tin susu. Dan yang keempat, mulakan dengan tanaman muda macam sukulent ataupun cactus. Kalau nak saya share next tip, jawab pantun. Kecil comel jangan disiram. Hijau tetap apa dia? Geram.